340. Okey. Rukun solat. Muka surat tansuh. Dia ada tulis perkataan bawah sekali rukun solat. Rukun solat. Nampak tak? Baik. Telah dibahagikan oleh ulama. Kita ada ulama. Kita ada mazhab. Belakang sekali rukun solat. Hak ni saya tak ingat dah. Hak ni pelajar tingkatan bab solat tingkatan berapa? 2 ke 3? 3. Tingkatan 2 kali. Tingkatan 2 bab solat. Yang tingkatan 4 belajar tingkatan 2. Hak yang tingkatan 3 dah belajar tingkatan 2. Hak tingkatan 2 tahun ni pun belajar oleh tingkatan 2. Tingkatan 1 dah ada di sini? Tak ada. Minggu ni tingkatan 1 cuti. Maka yang ada yang pernah belajar bab solat. Hak tingkatan 2 saya sendiri aja. Waktu hak yang tingkatan 3, waktu tingkatan 2 dulu saya aja. Hak tingkatan 4 lah ni waktu dia duduk di tingkatan 2 dulu Ustazah Fatimah aja. Okey. Okey, dia ada pembagian. Baik. Siapa yang bahagi rukun solat ni? Ini adalah para ulama fiqh. Ulama fiqh membahagikan. Macam kita belajar matematik, dia ada formula. Dia ada formula dah. Dia ada formula dah. Okey, dia pun buatlah formula. Dia buatlah kaedah. Dia pun susun jadilah yang kita panggil sebagai rukun solat. Zaman Nabi ada. Tak ada ditulis lagu tu. Solat. Hak macam mana kita buat? Hak itulah ada pada zaman Nabi. Cuma ulama membahagikan. Okey. Nak bagi kita orang awam jadi mudah. Kita ni orang awam. Nak bagi mudah. Sebab kita orang awam, kita baca Al-Quran, kita hanya bagi translate, kita tak pandai pun nak mentafsir Al-Quran. Dalam Al-Quran hanya dinyatakan tentang solat. Aqimus solat, ita'iz zakat. Dirikanlah solat, keluarkanlah zakat. Okey. Macam mana nak solat? Tak dinyatakan caranya di dalam Al-Quran. Lepas tu nak ambil daripada mana? Maka ulama ambil daripada hadis Nabi. Sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis. Sumber hukum yang pertama Al-Quran. Dalam Al-Quran dinyatakan aqimus solat, dirikanlah solat. Nak buat macam mana? Ambil daripada hadis Nabi. Apa itu hadis Nabi? Segala perbuatan Nabi, segala percakapan Nabi, segala takrir Nabi, segala sifat-sifat Nabi. Daripada situ. Maka dalam hadis Nabi ada hadis yang menyatakan macam mana nak solat ya Rasulullah. Maka Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usolli. Kamu semayanglah seperti mana kamu tengok aku semayang. Kamu solatlah seperti mana kamu tengok aku solat. Siapa yang tengok Nabi solat? Para sahabat. Sahabat Nabi. Orang yang hidup pada zaman Nabi SAW yang tengok. Siapa pernah tengok Nabi semayang? Tak pernah. Sebab Nabi Rasulullah wafat pada usia 63 tahun. Orang yang hidup pada zaman tu je lah yang nampak Nabi solat. Betul? Lepas Nabi wafat, tinggal sahabat. Maka ada satu generasi yang tak ada jumpa dengan Nabi. Namanya tabi'in. Tabi'in ini tengok cara sahabat solat. Sebab sahabat pernah tengok Nabi. Mati generasi sahabat yang ada tabi'in. Maka ada lagi satu generasi bawah pada tu pula dipanggil tabi'in. Mereka ni tengok tabi'in solat. Sebab tabi'in tengok Nabi. Tabi'in tengok sahabat. Sahabat tengok
Nabi. Maka pada zaman itu, okey, lahirlah golongan tabi'in yang kita panggil sebagai ulama yang menulis buku-buku kitab-kitab yang sampai kat kita. Kita nak mentafsir tak pandai, kita nak menterjemah hadis pun tak pandai. Maka kita kena ikut ulama tulis dalam kitab-kitab fiqh bab solat. Maka ulama tadi membahagikan solat ada berapa rukun? 13 rukun, iaitu benda yang wajib ada 13 dalam solat. Kena bagi cukup, tak cukup maka solat tak sah. Apa yang 13 tu? Tengok di belakang yang saya kata muka surat 340 tadi. Apa dia? Niat. Lagi takbiratul ihram. Nak baca dulu lagi saya nak buat. Nak suruh kamu tengok. Sebab selepas ni kamu akan dudukkan visi, kamu akan buat. Yang ketiga, membaca Fatihah. Yang keempat, tahiyat akhir. Ni dia tak ikut susunan sebab apa? Sebab dia membahagikan yang 13 itu kepada 3 bahagian. Dia bagi rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Rukun juga, rukun qalbi, rukun hak wajib hati. Rukun qauli, rukun yang wajib kita kena ucap dengan mulut. Bila sebut ucap dengan mulut, dia ada suara, dia keluarkan suara, maka didengar oleh telinga. Kalau ada suara, telinga tak dengar, tak nama rukun qauli. Bayang apa lagu tu? Allah Akbar. Tak betul yang tu. Dia kena baca, telinga dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Paling kurang telinga dia dengar. Harus orang sebelah. Makruh orang yang nombor 2. Kuat dah tu. Sekurang-kurangnya mulut mengeluarkan suara, didengar oleh telinga apa yang dia cakap. Itu rukun qauli. Dia kena sebut. Maka sebutan inilah yang kita nak tahsinkan, yang kita nak memperelokkan. Okey. Dan yang ketiga, rukun fi'li, iaitu perbuatan. Hak kita kena buat di dalam solat. Hak ni pun kita nak memperelokkan. Hak kita baca pun kita nak perelokkan. Hak kita nak buat pun kita nak memperelokkan. Boleh faham tak tu? Okey, baik, bagus. Baik. Rukun qalbi satu sahaja, niat. Innama a'malu binniyat. Niat itu adalah wajib. Nak buat apa kena niat. Nak solat kena niat. Solat apa? Solat subuh. Niat solat subuh. Jangan dia niat solat zuhur. Waktu subuh tak sah. Salah niat. Solat zuhur jangan niat solat asar, tak sah solat. Solat zuhur, niat solat zuhur. Hak tu dalam hati. Rukun. Bukan usolli tu. Ni kita nak membezakan ni. Usolli tu bukan rukun. Lagi saya nak tunjuk. Okey, nak cerita dulu. Usolli tu bukan rukun. Hak rukunnya ialah niat dalam hati tu. Hak aku solat barokat kerana Allah Ta'ala. Hak tu lah rukun. Baik. Rukun qauli ada 5. Maka dibagi rukun qauli ni ada 5. Rukun qauli, rukun yang mesti diucap dengan mulut, dengar dengan telinga, ada 5. Apa dia? Yang pertama takbiratul ihram, iaitu ucapan Allahu Akbar. Ucapan tu bukan yang angkat tangan tu. Hak ucap tu dia panggil qauli, yang diucap dengan mulut. Apa dia? Allahu Akbar.
Sebab ada di antara kita yang di luar sana lah, ucapan tu pun tak betul. Tak betul tak mana? Tak betul dari segi tajwidnya, tak betul dari segi sebutannya. Bila tak betul, yang susah tak solat, tak sah solat anak-anak. Dia sebut macam mana? Allahu Akbar. Sekurang-kurangnya 2 harakat Allah. Paling panjang 12 harakat. Allah. Dia tak boleh Allah. Salah. Oh, tu dia banyak. Ada Allahu Akbar. Makna dia dah lari. Apa maknanya? Adakah Allah tu Maha Besar? Ya. Berdosa weh. Solat tak sah, berdosa lagi. Ada yang sebut alif 2 kali. Allahu Akbar. Tu baru satu rukun qauli yang pertama, iaitu ucapan Allahu Akbar. Lagi saya nak urai apa itu takbiratul ihram. Baik. Yang kedua, membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah mana? Kita mazhab Imam Asy-Syafi'i, Fatihah kita bermula dengan ayat yang pertama, iaitu basmalah. Basmalah. Apa itu basmalah? Bismillah. Nak sebut bismillah tu, kita mengaji dah tingkatan 1, makhraj huruf ba. Dia ustaz kait berikut ni lagu mana ustaz? Memang benar ni berkait. Memang benar ni berkait. Makhraj huruf ba duduk di mana? Belajar dah tingkatan 1. Duduk di mana? Syafatain. 2, bibir. Nak mula bismillah ni, kena tutup mulut, huruf ba. Sebab bismillah bermula dengan huruf ba. Bismillah. Tak Bismillahirrahmanirrahim. Ni yang ramai yang salah ni. Awak kata dia fikir dia lah. Dia joget dia nak ngaji. Okay. Tak boleh baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ramai orang baca macam tu anak-anak. Dia bismillah buat bunyi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tak ada. Yang ada bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mazhab Imam Syafi'i, bismillah wajib surah Al-Fatihah. Tu awak kami sembahyang tengok tu imam tu tak bunyi pun bismillah dah. Terus Alhamdulillahirabbil alamin. Tu mazhab lain. Sah tak sah? Sebab dia membaca bismillah secara sir. Apa tu sir? Perlahan. Dia bismillah juga, cuma dia perlahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah dengar nak lagu tu? Di Makkah Al-Mukarramah. Tapi kita mazhab Syafi'i, bismillah pun kita kuatkan jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ni namanya rukun qauli. Bermaksud membaca Fatihah wajib bagi betul tajwid. Tak betul tajwid tak sah solat. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alham tak boleh alham. Ada orang baca alham. Alham salah. Ha dengan ha kena beza. Alham, ha, makhraj huruf ha di mana? Di sini. Bukan alham. Tu jika dalam tu dah hajah dah tajwid tu. Tu ya ustaz dengan ustazah yang cikgu-cikgu suruh baca Fatihah bagi betul tu. Di situ dia ajar dah. Tapi kita buat tak kisah. Boleh
Aku boleh dah Patutnya balik di rumah baca dengan mak pula. Mak dengan jen baca Fatihah mak, betul tak betul? Sepatutnya ayah dengan jen baca Fatihah yang betul tak? Tok dengan jen baca Fatihah betul tak? Tak lagi aku pergi tahun lagi, aku bagi belanja sikit terbang pergi luar sana domain. Boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin Ru'ain Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Boleh. Maliki Yaumiddin pun boleh. Tentu tak ada masalah. Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, bukan nasta'in. Itulah aku mula nak tahsin dengan spesi tak lagi baca Fatihah. Apa dia dah ni? Okey. Rukun qauli yang kedua apa dia? Surah Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta. Saya lebih menekan di situ. Sebab ramai orang tak betul tak tu. So an'amta, an'amta bukan an'amta. An'amta. An'amta huruf ta, ta, ta dia keluar angin. Gigi tak ada, boleh sebut sikit je lah. Sebab tu nak kasi tajwid ni kena ada gigi semua. Aku gigi hilang tapi dah ngaji dulu-dulu boleh bawa sampai lah ni. Walaupun gigi tak ada, masih boleh lagi. Okay. An'amta 'alaihim ghairil, bukan ghairil maghdubi 'alaihim. Maghdubi ghair Qaf, waw, ba. Maghdubi 'alaihim wala. Tentu ramai fi'il. Huruf qad wala dhalin. Lidah kena tolak ke busi tepi. Antara huruf yang paling suka disebut orang Arab sendiri ialah huruf Sad. Huruf Sad paling sukar. Lidah kena tolak di tepi. Walak walak dolin, bukan walad dolin. Ramai kita baca walad dolin. Walad dolin amin, walad dolin amin. Allah hai. Itu kamu tahsin tadi. Okey. Nak pergi penekanan tu. Tahu mana nak buat lagi? Baik. Rukun qauli yang kedua, yang ketiga. Tengok nombor 4. Apa dia? Tahiyat akhir. Ni pun ramai fil. Saya tak mahulah suruh baca dah ni, dia malu. Tahu. Baca Fatihah. At-tahiyyatul mubarakatuh, salawatu thayyibatu lillah, assalamualaikum ya Nabi. Tak betul baca lagu tu. Tahiyat ni sukar dibaca sebab dia banyak syaddah. Huruf yang dah double, yang ada tanda tasydid. At-tahiyyah tu tentu pun dah mula dah. Bukan at-tahiyyah, ada syaddah. At-tahiyyah, huruf ta, huruf ha. At-tahiyyah, at-ta syaddah. Hayya syaddah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatus syaddah. Tus salawatut thayyibah. Syaddah. Tut thayyibah tulillah. Wajib panjang, melebihi 2 harakat. Bukan tulillah, salah.
lillah. Wajib panjang. Dia tak panjang tentang Allah di situ, fail solat bacaannya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Panjang. Kedua, Assalam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalam. Lagi. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Akhir kan? Akhir kan? Lagi ada apa lagi? Syahadah. Asyhadu alla. Syahadah pun ramai lagi tak betul je. Bukan asyhadu. Bukan asyhadu. Dia asyhadu. Huruf situ mati. Asyhadu. Bukan asyhadu. Jumpa dengar betul-betul tengok orang azan. Dia ni azan betul ke tak betul ya? Asyhadu an la ilaha illallah. Bukan asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu. Okey. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian apa dia? Itu tahiyat. Tengok tu. Tengok rukun qauli yang nombor 5. Apa dia? Selawat ke atas Nabi, sambung dengan tahiyat tu. Tu dia ke selawat tu dalam rukun. Tahiyat dekat mana tadi? Ke syahadah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu tahiyat. Takat tu. Baru masuk rukun qauli yang ke nombor 5 tu. Apa dia? Selawat ke atas Nabi, rukun. Allahumma salli ala Muhammad. Takat tu saja. Wa ala ali Muhammad. So sunat. Kita kena beza tu dulu. Selawat ke atas Nabi. Mana selawat dan Nabi? Allahumma salli ala Muhammad. Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina. Nak tambah perkataan Sayyidina, tambah elok. Bukan Sayyidina. Salah Sayyidina. Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Itu sunat. Selawat ke atas Nabi wajib. Siapa tak selawat dalam solat, solat dia fail. Tak sah. Sebab rukun qauli nombor 5 di sini ni yang keempat ialah selawat ke atas Nabi. Mana selawat ke atas Nabinya itu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Pun boleh Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul? Tengok nombor 6, rukun qauli yang kelima nombor 6. Ya tu. Salam. Salam kat mana ni salam ni? Assalamualaikum. Assalamualaikum. No. Wajib ada Assalamualaikum. Wajib. Kita tambah
Assalamualaikum warahmatullahi. Ucapan tu yang wajib, bukan paling kanan paling kiri. Itu sunat. Ni abang rukun dulu ni. Lagi saya nak buat semua. Kemudian nak suruh kamu bezakan. Saya nak buat pula yang hak rukun saja, tak mau buat yang solat, yang sunat. Saya akan buat sendiri. Kamu tengok, lepas tu kamu akan praktiskan bersama dengan basic. Okey. Berapa rukun qauli? Ali dah buat 5 rukun qauli. 5 ni yang wajib kita ucap dengan mulut, telinga kena dengar, dan kena betul tajwidnya. Tak betul tajwid cek. Oh, anak-anak sekalian, tak sahlah solat kita. Maka kita takut tergolong dalam solat yang sia-sia. Fawailul lil musallin. Yang saya boleh sebut dah kelas. Fawailul lil musallin. Neraka wail lah untuk orang yang solat. Orang solat ni masuk neraka wail, cik-cik oi. Sebab apa? Alladzina hum an solatihim sahun. Sebab mereka solat secara sahun, solat secara main-main, solat secara tak betul. Kita takut tu. Mati-mati duduk dalam neraka. Itu Allah Ta'ala kumban dalam neraka. Maka para malaikat tanya penghuni neraka, namanya neraka Saqar. Ma salakakum fi Saqar? Pasal apa hangpa duduk dalam neraka Saqar ni? Malaikat tanya ahli neraka Saqar. Pasal apa hangpa duduk dalam neraka Saqar ni? Qalu, ahli neraka Saqar jawab, qalu lam naku minal musalli, kami orang yang tak semayang. Hak tak semayang betul duduk dalam neraka Saqar. Hak semayang tapi main-main tak betul duduk dalam neraka wail. Kita takut tu. Tak semayang tahu dah neraka Saqar. Ma salakakum fi Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Hak dia pula fawailul lil musallin. Neraka wail untuk orang yang solat. Solat yang macam mana? Alladzina hum an solatihim sahun. Solat yang main-main, solat yang tak ada ilmu, solat yang baca tak betul, solat yang perbuatan tak betul. Main-main dah tu. Boleh apa? Tak mau belajar. Waktu kita nak suruh belajar hak sikit ni pun tak mau. Duduk solat tak betul situ. Lepas tu solat cepat, baca pun cepat. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Jangan orang muda yang kena senang. Betul tak? Tak betul. Tak ada tajwid. Wajib baca dengan tajwid. Okey, baik. Habis rukun qauli. Kita pergi yang ketiga. Bahagian 3 rukun fi'li. Apa itu fi'li? Perbuatan. Hak kita nak kena buat. Apa dia? Yang hak kita nak kena buat yang pertama, nombor 7 tu, berdiri betul, berdiri bagi yang mampu. Berdiri ni kalau dia tak sakit ke, dia lagu mana ke, selagi dia boleh berdiri, dia kena berdiri. Lepas tu dia kena dia ambil kursi. Ali ambil kursi dalam tu ni. Ali ambil kursi dalam tu. Dia ambil belakang tu kursi. Berdiri. Dia sakit. Nak bayang berdiri lama-lama tak boleh. Mula-mula dia kena berdiri. Habis berdiri dia tak tahan dah, baru dia boleh duduk macam mana? Maka dia ada solat secara duduk atas kerusi adalah alternatif yang terakhir sebenarnya, bukan alternatif yang paling awal. Lah ni kita tengok jalan elok di masjid, bayang duduk di atas kerusi. Dia kena duduk macam mana? Duduk ada cara duduk mana? Duduk iftirat, duduk tazakuk, duduk bersimpuh, duduk bersila. Tak boleh duduk baring, tak boleh baring mengiring. Nak sembahyang secara duduk. Maka dia kena berdiri dulu. Dia sakit, ada kata, aduh sakitnya. Maka dia kena berdiri dulu. Allahu Akbar. Tak tahan dah, baru dia boleh duduk. Dia duduk, dia rasa okey dah. Dia kena berdiri balik.
Bukan dia duduk berterusan. Tu kata kena ngaji. Walaupun bahasa solat. Sebab solat adalah tiang agama. Besok kita bagi tahu tadi. Solat kita kena buat. Wajib. Fardu ain. Tak kira waktu macam mana pun kena solat. Sebab antara perkara pertama yang dihitung di akhirat itu ialah solat. Okey, baik, kita masuk bab ni. Yang pertama diri. Yang kedua rukuk. Setakat mana rukuk? Hak kita nak buat. Di mana anggota rukuk? Setakat mana dia rukuk? Yang ketiga i'tidal. Bangun dari rukuk. Yang keempat sujud. Sujud setara mana sujud? Yang dikatakan sujud, anggota sujud. Benda tak boleh ada ketika sujud. Yang kelima, duduk antara dua sujud. Nak duduk macam mana? Duduk antara dua sujud. Yang kelima, yang keenam, duduk tahiyat akhir. Tadi tahiyat akhir, baca. Ni duduk. Yang ke tujuh, tertib, buat ikut urutan. Okey, baik. Ada kan? Maka rukun solat ada berapa? 13. 13 tu dia bagi kepada tiga. Qalbi, qauli, fi'li. Yang penting cukup 13 dan ikut urutan. Berturut tu turut. Okey. Kita nak buat lah kan. Jadi aktif ni. Hak biasa kita solat. Saya buat solat yang biasa kita solat, hari-hari kita solat. Tak kira fardu, tak kira sunat solat. Walaupun dia solat sunat, tapi rukunnya tetap juga 13. Okey. Asal nama solat, rukunnya 13. Solat fardu pun rukun tu juga, solat sunat pun rukun tu juga, solat raya rukun tu juga, solat sunat balik. Semua solat rukunnya tetap 13. Tak nak lari. 13 tu wajib ada. Korang satu tak sah solat, tak betul satu tak sah solat. Okey, yang biasa kita solat. Saya nak buat dulu yang biasa kita solat. Hari-hari kita solat ni. Tak mahu nak buat yang beza-beza lagi. Okey. Allahu Akbar. Okey, kita pun baca doa iftitah. Dalam keadaan ada baca doa iftitah? Tak ada. Kita baca kan? Iftitah kan? Allahu Akbar kabira. Kita baca betul kan? Pun tak betul lah. Allahu Akbar kabira. Tak betul lah. Dia kena baca Allahu Akbar kabira. Bukan beru baca Allahu Akbar kabira. Okey, baik. Tak apa, kita buat dulu. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai wa anna minal muslimin kan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Di situ pun apa tafsir lah tu. Walaupun doa, walaupun dia sunat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Bukan wa mahyaya wa mamati. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini kita solat ni bagi tadi ni solat subuh. Lepas tu baca Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai waladdallin. Amin. Habis kita baca langsung surah Wadduha wal laili idza saja sampai habis. Lepas tu kita rukuk. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tadi saya nak buat, ada yang buat, ada yang tak buat kan? Okey. Apa dia sampai rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Apa dia? I'tidal. Rabbana walakal hamd. Allahu akbar. Apa dia? Sujud. Allahu akbar. Bukan? Duduk antara dua sujud. Allahu akbar. Tu sujud. Okey. Lepas tu tahiyat. Dia tu buat ulang-ulang lah. Okey. Ni saya buat yang tak ulang tu tak ada. Okey. Tahiyat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu. Nak kalau ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Okey. Lagu tu lah biar tunggu dah, kawan tu tunggu dah. Nak main sekolah. Lepas tu bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita buat Saya nak buat pula yang rukunnya saja. Hak wajibnya saja. Hak wajib ada berapa? 13. Yang kamu nak nampak saya buat cuma 11. Niat nampak tak? Tak nampak. Hak tertib tu ikut urutan. 13 tu tolak niat, tolak tertib tu tinggal lagi 11. Dia nak buat yang 11. Hak rukun saja. Nak sembahyang ni. Apa dia? Yang pertama niat, dia niat dah. Lepas tu takbiratul ihram. Allahu akbar. Lepas tu 3 berlaku serentak tu. Niat, dari betul, takbiratul ihram. Okey, mula balik. Dari betul. Niat, takbiratul ihram. Allahu akbar. Berapa dah berlaku? 3. Yang saya dah wajib dia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin sampai amin. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarak sampai Allahumma shalli ala Muhammad. Okey, Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak tu ya rukun. Hak 13 tu siapa balik? Cukup tak cukup? Saya buat. Ini 3 orang ni kan. Takbir niat, takbir ihram, takbir betul. Okey. Allahu akbar. 3 orang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Apa? 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. 4. Okey. Lepas tu rukuk. Nak buat apa dah rukuk? 5. Allahu akbar. Rukuk. Ya, i'tidal. 6. Sujud. Doa antara dua sujud. Sujud yang kedua tak kira orang. Sebab sujud juga. Sujud. At-tahiyatul mubarakatus salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum. Cukuplah yang rukunnya. Itu saja yang rukun. Baik. Nak baca sunat. Apa dia sunat? Mengangkat tangan. Letak tangan. Sunat.
Sunat saja. Apa dia? Angkat tangan ni. Sunat. Usolli. Tak ada dalam rukun. Mana nak bayang kan? Okey, tak nak bayang zuhur. Usolli fardhu zuhri. Tak masuk lagi lah. Sebab usolli tu bukan rukun. Tak sebut syarat solat. Syarat solat tak sebut keadaan usolli syarat solat. Sebab dia bukan rukun. Angkat tangan. Tak angkat tangan syarat solat. Sebab angkat tangan bukan rukun. Yang rukun nak mana? Perkataan Allahu Akbar. Itu yang rukun. Itu yang kena kata. Itu yang kena diucap. Itu yang perlu didengar oleh telinga. Angkat tangan. Sunat. Yang wajibnya ialah perkataan Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Itulah Allahu Akbar, itulah yang dikatakan takbiratul ihram. Ucapan Allahu Akbar tu, itulah takbiratul ihram. Apa maksud takbiratul ihram? Haram dia buat apa pun. Makan haram, sembang haram, main haram. Itu maksud takbiratul ihram. Bila ada Allahu Akbar, haram segala yang halal. Makan halal ke haram? Halal. Bila ada Allahu Akbar, jadi haram tak? Kau dah makan? Jadi haram. Sebab dia dalam solat. Itu maksud takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan apa saja yang halal. Sebab dia dalam keadaan ibadat solat. Dia ada Allahu Akbar. Banyak zirak. Minum dulu kan? Zirak haram. Batal solat. Maka dia tak boleh minum. Nak minum bila? Selesai solat. Itu maksud takbiratul ihram. Okey. Sunat ni. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin. Ada lillahi ta'ala. Allahu Akbar tu wajib. Angkat tangan tu sunat. Angkat tangan sekadar mana? Ikut suka sebab dia sunat. Sebab tu kita tengok ada orang takat tu, ada orang takat tu, ada orang macam tu, ada orang macam tu, ada orang tak tu, ada orang macam tu. Sebab dia sunat. Yang wajibnya semuanya sama. Allahu Akbar. Semua orang sebut perkataan tu. Kita pula pandai-pandai. Allah Maha Besar. Boleh? Wajib dalam bahasa Arab. Tak boleh diubah bahasa. Lafaz Allahu Akbar tak boleh ubah. Dia Melayu ke, dia India ke, dia Cina ke, dia Jepun ke, dia Korea ke, dia Amerika ke, dia Eskimo ke, dia Perancis ke, dia solat wajib mula-mula dia sebut Allahu Akbar. Tak boleh dia nak guna bahasa dia sendiri. Kita Melayu kita guna bahasa kita lah kot Ustaz tu. Apa dia kata kita? Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Gila apa ayat tu? Tak boleh ubah. Tak boleh diubah. Wajib guna bahasa Arab, iaitu lafaz Allahu Akbar. Okey. Dia baca doa yang kita. Okey. Awak, boleh tahu tak? Okey. Doa kita rukun ke sunat? Sunat. Allahu Akbar kabira. Ni tak tangan di sini sunat. Maka sunat tak tangan di sini, nak tak di mana? Sebab dia sunat ikut suka. Tak wajib letak tangan di sini. Dia nak buat lagu ni boleh. Ada orang suka tak belah sini sebab dia nak menutup hatinya supaya tidak terganggu oleh syaitan. Dia buat lagu tu. Ada tak? Ada. Ada orang ni, ibu jari ni tekan di sini. Dia tak sini. Ada orang tak sini. Ada orang tak sini. Ada orang tak atas pusat. Ada orang tak bawah ni. Ada lalu ni. Bayar.
Boleh tidak? Ada tak? Ada lagu ni? Ini mana? Ada apa lagu ni? Hak mana betul? Semua betul. Sebab dia tu benar. Tak menjadi masalah pun. Hak wajibnya ialah Allahu Akbar. Angkat tangan tu sunat. Tinggi mana nak angkat pun ikut juga. Cuma ada adab dia. Mengangkat tangan separas bahu saja. Hak perempuan pun dia tak kenal lagu tu lah. Perempuan. Hak lelaki. Nak buat lagu tu. Kau suka dah. Allahu Akbar. Hak man. Allahu Akbar. Lagu tu buat dah. Adab dia, adab. Maka tangan ni kena ke depan. Adab. Pada bahu saja. Allah. Okey. Allahu Akbar dekat tu. Bukan lagu tu. Walaupun adab. Tapi adab yang betul ya. Depan. Bukan belakang lagu tu. Tu Ultraman. Okey. Betul. Dia nak kiam. Ni namanya dia nak kiam tangan kiam. Nak letak tangan di dada dia. Dia dulu dulu. Hak lagu tu buat dah. Hak yang hak lagu tu buat dah. Awak dia itu tu. Sebab tu nak. Tu juga. Okey. Yang penting ni, apa yang penting ni? Walaupun sunat, dia kiam. Tak kira. Tangan kanan di atas tangan kiri. Bila buat tu boleh tak? Sah tak Ustaz? Sah tak? Tangan kiri di atas tangan kanan. Sah tak? Sah tak sah? Sah. Sebab buat lagu ni cuma tu. Sunat ikut suka. Nak buat lagu ni ke? Nak buat lagu ni ke? Tak masalah. Nak duduk lagu tu ke? Nak duduk lagu tu ke? Okey, dia nak duduk lagu tu kan? Okey, sebab dia sunat kan, duk kata tak sah. Kalau dia nak kamu membezakan antara yang wajib dengan yang sunat. Hak rukun dengan yang sunat. Hak rukun dah wajib lah. Okey, nak bagi beza supaya kita reti. Dia faham? Tak macam ni. Tak macam ni. Kalau dia tangan tak ada dua belah, tak tahu macam mana. Sebab dia sunat bagi orang kudung. Tangan dua belah tak ada. Nak tahu macam mana? Dua ustaz itu bayang tak tahu tangan pun. Nak tahu lagu nak tangan tak ada. Ada manusia lagu tu. Ada, saya jumpa apa ni? Dua belah tangan tak ada. Dia ada dekat ni. Orang Islam kita umur dalam 45 tapi dia berkenan. Dia berkenan menggunakan kaki saja, macam ikan. Tangan dia tak boleh nak kayuh sebab tak ada tangan. Maksudnya tangan dia tak penting sangat. Jadi kita solat tadi pun tak ada masalah. Tangan kudung, tak payahlah nak buat lagu tu. Okey, boleh faham? Okey. Baik. Kemudian baca Fatihah. Sunat membaca doa iftitah. Allahu akbar kabira sampai. Yang wajibnya membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Isti'azah juga sunat. Apa itu isti'azah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ta'awuz dipanggil isti'azah ataupun at-ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang wajibnya yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya waktu rehat tadi praktis dalam baca surah Al-Fatihah. Sebab Fiji akan turun baca surah Al-Fatihah. Saya lebih menekankan kepada rukun qauli dan fi'li. Okay. Baik.
Habis baca waladdallin. Amin tu cuma sunat. Tak sebut pun tak apa. Tak ada masalah pun. Ada kopi bagi juga okey. Tak kopi tanya satu. Bila aku nak kopi. Hak mana ada sembang, mana ada main tu kopi. Dia batu ke, kacang-kacang ke otak keluar tu dah air. Amboi. Okey. Kemudian baca surah. Mana-mana surah dalam Al-Quran boleh saja baca. Hukumnya sunnah. Selepas membaca Al-Fatihah, selepas membaca suratul Fatihah, kita baca wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Angkat tangan ketika rukuk, hukumnya sunat. Allah, sebab kataan Allah tu pun sunat. Allahu Akbar hak mula saja wajib, iaitu takbiratul ihram. Hak kita nak rukuk, Allahu Akbar, kataan tu dipanggil takbir intiqaliyah. Tu kata Nabi tu, bila orang tanya apa dia buat apa tu? Ni takbir, sunat kau wajib. Nak rukuk tu Allahu Akbar. Nak sebut keadaan Allahu Akbar tu sunat kau wajib? Sunat. Tu namanya takbir apa? Intiqaliyah. Takbir penghubung antara dua rukun. Dipanggil takbir intiqaliyah ataupun intiqaliyah. Hak takbir hak mula-mula nak sembahyang dipanggil takbiratul ihram. Takbir juga, tapi takbiratul ihram haram buat yang lain. Hak ni takbir intiqaliyah, penghubung di antara rukun. Nak rukuk, daripada kita berdiri betul, lepas kita baca Fatihah, kita nak rukuk, Allahu Akbar, sebutan tu adalah sunat. Tak sebut boleh tak? Boleh tak boleh? Boleh sebab dia dia sunat. Angkat tangan kita ketika kita nak rukuk, rukun kan sunat? Sunat. Allahu Akbar. Rukuk tu lah rukun. Maka bila rukuk, anggota rukuk, perbuatan rukuk, belakang ni sama dengan kepala. Maka nak bagi sama, mata tengok pada tempat sujud di depan. Bukan tengok sebelah kanan. Ni pergi rokok tengok hantu di belakang. Allah. Tak sama badan ketika rokok. Maka dia kena tak tangan di lutut, tangan di lutut, bukan di sini. Ada. Mereka ni ada. Pasal apa yang rokok tu tangan duduk di sini? Pasal saya selesa. Solat bukan pasal saya selesa. Rokok ialah tangan di lutut. Walaupun tangan dia panjang, kena di lutut. Di lutut. Bukan di paha, bukan di betis. Lutut, ini lutut. Di lutut. Okay. Lutut, tekan. Kemudian mata tengok tu basuh sujud. Bila tengok basuh maka kita kena dongak sikit. Baru kita dapat kepala dengan belakang ni sama. Tak mau lugu tu. Sama. Ini namanya rokok. Ini adalah yang wajib. Tekan di situ. Tangan dia panjang, dia buka. Okey. Rokok. Kemudian apa dia? I'tidal. Apa dia i'tidal? Bangun daripada rokok. Sami Allah. Sebutan Sami Allah tu pun sunat. Dia cuma kata i'tidal. Bangun i'tidal.
Tak kata apa, tak ada masalah. Sunat menyebut perkataannya ialah Sami Allah, bukan Sami Allah. Sami'a, Sami Allah, Allah mendengar. Kemudian Sami Allah. Maka bacaan dalam rokok itu dipanggil tasbih ketika rokok. Hukumnya sunat. Sunat baca sekali ke, 2 kali ke, 3 kali ke, 5 kali ke, 7 kali ke, tak ada masalah. Okey. Apa tasbihnya? Subhana rabbiyal azim. Pendek dah. Pandai sikit. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Okey, bacaannya sunat. Okey, Kak Tidal. Sami Allahu liman hamidah. Angkat tangan tu. Sunat. Angkat dah. Sami Allahu liman hamidah. Okey, perbuatan tu sunat. Perbuatan dua wajib. Ini namanya i'tidal. Maka dia baca juga tasbih ketika i'tidal. So sunat. Rabbana walakal hamd. Rabbana lakal hamd. Boleh. Rabbana walakal hamd. Boleh. Sunat. Allahumma Rabbana walakal hamd pun boleh. Dia baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa minhu ma kita min syai'in ba'du. Itu panjang. Sebab dia so pilihlah mana-mana tasbihnya itu. Sebab dia so sunat. Yang penting perbuatannya dua wajib. Itu namanya i'tidal. Okey, nak sujud. Okey, sebutan juga Allahu Akbar tu sunat. Allahu Akbar. Baik. Nak sujud. Seeloknya. Ini ada perselisihan pendapat di kalangan para fuqaha, dipanggil orang-orang alim, ulama. Nak turun lutut dulu ke tangan dulu? Baik, saya buat yang biasa kita buat. Nak sujud. Allah. Allahu Akbar. Ada orang nak sujud Allah, tangan dulu. Baru lutut. Baru dahi. Okey. Dua-dua boleh. Tapi yang terbaiknya ialah tangan dulu. Allah. Baru lutut. Baru anggota sujud. Dahi. Bukan hidung kan? Dah. Dahi. Dua tapak tangan. Tapak tangan. Tak mau lagu tu, tak sah. Duk menggenggam lagu tu, tak di bawah, tak sah. Betul-betul penuh di lantai. Dua lutut. Sujud. Tak mau sujud lagu tu. Dua kaki dibaca. Ini tu baca. Tak mau macam tu, tak sah. Tak mau macam tu, tak sah. Tu tekan, sujud. Sebab tu kita nampak ada orang dia hitam dahinya. Sebab dia menekan ketika sujud. Maksudnya dia betul-betul tunduk kepada Allah Ta'ala. Sujud betul-betul. Sujud. Dia tekan. Tu dahi dia tekan di situ. Dia letak je. Kita tangan tu tekan. Lutut tak sikit lah. Ada apa nak? Dahi tak sikitnya. Sujud dan tekan dia betul dahi tu. Sujud. Buat aku tu boleh. Ni letak je. Sujud. Tekan. Ni panggil perut apa? Perut, anak, jari kaki. Tekan. Itu sujud.
Maka sunat dia membaca tasbih. Apa tasbihnya? Subhana rabbiyal azim. Tadi subhana rabbiyal a'la. Rukuk tadi. Sujud subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Wa duduk sujud. Okey. Okey, sujud. Waktu sujud, ketika sujud, tidak mahu, tidak perlu, tidak boleh, haram hukumnya. Ada apa-apa benda yang menghalang dahinya daripada sujud. Contohnya apa? Rambut panjang. Panjang sampai uli itu panjang. Ada 3 helai sujud. Sah. Tak sah. Sebab apa? Bila saya bangun daripada sujud, rambut ikut bangun. Nak sujud, ada pesan. Boleh tak sujud? Pasal apa tak boleh? Ada benda. Dia ikut tak saya bangun? Tak ikut. Dia duduk di bawah juga. Maka boleh. Jangan ada yang mengikut ketika kita bangun. Dia melekat di sini. Tak boleh lah yang tu. Hak ni dia tak ikut. Kita boleh letak dia sanggup. Macam ni lah juga. Okey. Tak ada. Ni ada ni. Ada ni. Kain tudung. Sujud. Kain tudung depan. Bangun, kain tudung bagi kau bang. Bangun. Sah tak? Tak sah. Sama. Kain tudung tu tak di depan. Sujud atas kain tudung tu. Tak ada masalah. Okey. Nah ini salah benda apa pun. Tapi jangan dia ikut waktu kita bangun, duduk antara dua sujud. Okey, kita sujud. Sebutan Allahu Akbar sunat. Maka duduk antara 2 sujud. Duduklah macam mana pun. Yang sunatnya ialah, yang mendapat pahala sunnahnya ialah duduk secara dipanggil iftirashi. Apa dia? Duduk iftirashi. Kaki sebelah kanan pacak dilipat kaki sebelah kiri. Ini namanya duduk iftirashi. Duduk iftirash. Boleh tak nak duduk macam ni? Boleh. Boleh tak nak duduk macam ni? Ini tak dapat pahala sunat. Boleh tak nak duduk macam ni? Boleh tak? Boleh. Yang penting duduk. Sebab nak sujud pula sujud yang kedua. Boleh tak duduk macam ni? Duduk gila. Boleh tak? Boleh tak boleh? Boleh. Asalkan duduk. Sebab nak sujud yang kedua. Tapi seelok-eloknya, terbaiknya, sunatnya ialah duduk iftirashi. Duduk iftirashi. Duduk yang macam ni. Ini adalah yang terbaik. Duduk. Tangan sunat saja tak di sini. Tak di sini boleh. Boleh, tak ada masalah. Yang penting dia duduk. Namanya duduk. Sebab dia nak sujud pula sujud yang kedua. Ini dipanggil duduk di antara 2 sujud. 2 sujud ada 2 kali. Dia sujud yang pertama tadi. Dia nak sujud pula, maka dia kena duduk dulu. Maka dia sujud kali yang kedua. Okey. Kemudian apa dia? Duduk membaca tahiyat. Dia nak baca tahiyat awal ke akhir ke, duduk lagu ni boleh. Nak baca tahiyat akhir, ini dipanggil duduk secara duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Kaki
Baca. Dia tak baca lagi, boleh tak lagu tu? Boleh tak boleh? Boleh. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Dia tukar posisi, boleh tak boleh? Boleh. Kaki dia boleh tak boleh? Boleh. Dia nak baca tahiyat, dia duduk lagu tu, boleh tak boleh? Boleh. Yang penting dia duduk ketika membaca tahiyat. Duduklah lagu mana pun. Maka terbaiknya dalam banyak-banyak duduk membaca tahiyat dipanggil duduk tawarruk ataupun duduk istirahat. Boleh? Okey, baik. Dia ada sujud ni, okey. Hari ni dia nak tambah sikit. Sujud yang kedua. Dia nak bangun untuk rakaatnya seterusnya. Okey, kita bangun macam mana? Allahu Akbar. Okey. Betul tak? Ada orang duduk dia sujud. Okey. Ada orang sujud. Bangun terus. Lagu tu. Ada orang sujud. Duduk sekejap. Dia tekan. Dia bangun. Ada orang sujud. Ada tak? Ini kereta semua orang buat. Perbuatan saya tadi semua orang buat. Pelbagai bentuk gaya dia buat. Maka yang terbaiknya ialah supaya mendapat pahala sunat, untuk dia nak bangun ke rakaat yang seterusnya, dia sujud, dipanggil duduk istirahat. Duduk berehat. Dia nak bangun, dia kena tekan. Dia tak boleh letak betul. Baru dia dapat pahala sunat. Makruh dia buat macam ni. Itu makruh. Syarat solat perbuatannya itu makruh. Itu saya kata awal tadi, supaya kita nak membezakan hak mana rukun, hak mana sunat, yang mana makruh, yang mana yang haram. Haram mana haram? Haram bayar. Mana haram? Itu haram. Hukumnya batal solat. Pergerakan melebihi 3 kali anggota yang sah. Ada orang bayang tu? Ada. Bayang Allahu Akbar. Batal solat. Dia tak buat, tapi dia sebut. Ada mana tak? Adik dia nak ambil duit dia. Adik dia nak ambil duit dia. Dia semayang. Dia letak beg. Ni beg dia. Dia letak di depan. Adik dia nak ambil. Dia main semayang. Dia tengok adik dia main. Hem bodoh dia ambil tu. Hem. Batal solat. Walaupun dia tak cakap, tapi tehemnya itu ada makna. Apa maknanya? Melarang adik dia. Batal solat. Batal solat. Dia solat, tak pernah batal lagi. Dia pusing. Batal solat. Batal. Baik. Dia solat. Batal tak solat? Tak batal. Sebab apa hak ni batal? Dada, bukan badan dah. Dada mesti stay arah kiblat. Dada lari dari arah kiblat, batal solat. Ni hak ramai kita buat ni. Tak ikut dan ni. Duduk nak main, bayang pun main, semua main. Dan kita pun menyebut main-main.
Okey. Apa ya? Dia nak tengoklah. Jangan tengok sana, tengok sini, tengok atas. Tak boleh bergerak banyak. Okey, bayang. Tengok, tak ada masalah. Hukumnya mak. Sebab dia tak dapat fokus. Maka dia nak fokus macam mana? Tengok pada tempat sejuk. Payah tak pejam mata, nak tak nampak. Makruh. Pejam mata makruh. Dia serubu, maka tengok tempat okey. Boleh faham? So saya buat hak rukun saja. Hak rukun dan sunat. Hak rukun, sunat dan makruh. Hak wajib, hak sunat dan makruh. Hak kita buat selalu. Semua ada dalam tu. Yang kedua yang kita buat, hak wajib, hak rukun dengan yang sunat. Hak makruh kita campur sikit. Apa dia makruh tadi ni? Allah. Tu makruh. Sarat. Sunat mana? Allahu Akbar. Ni sunat. Ni tu sunat. Ni sunat. Baik. Mengangkat tangan takbir ataupun takbir intiqaliyah. Hak sunat tempat sahaja. Hak pertama wajib. Allahu Akbar. Kata Allahu Akbar dua wajib. Angkat tangan tu sunat. Hak sunat ada nak mana? Nak rokok. Allahu Akbar tu sunat. Sami Allahu liman hamidah tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini makruh. Allahu Akbar. Itu makruh. Tapi antara rakaat yang kedua nak rakaat yang ketiga tu sunat. Bayang 4 rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua, nak pergi ke rakaat yang ketiga, bangun daripada tu sujud sunat, mengangkatlah tangan. Itu sunat. Jangan daripada rakaat pertama sujud, yang kedua bangun untuk rakaat yang kedua kita angkatlah tangan. Itu makruh. Tak ada. Ada orang buat? Saya tanya ada. Pasal buat ada. Tak ada. Dia cuma ikut. Hari ini kita tak mau dah berlaku ikutan. Kita buat berdasarkan ilmu yang kita pelajari, yang kita mengaji. Bila orang tanya, kita boleh jawab. Ali, hang buat kutu, apa hukum ni Ali? Hak tu sunat, Ustaz. Hak tu sunat, ayo. Sebenarnya kita boleh membeza. Walaupun kita bukan alim, tapi kita ada ilmu. Maksudnya kita beribadat dengan ada ilmu. Bukan kita beribadat dengan ikutan. Boleh faham Ali? Boleh faham? Saya ramai-ramai saya kenal Ali je lah. Sebab dia rajin tolong saya, Ali. Senang lah sebut nama Ali. Ini nama Muhammad Firdausi Narbawi apa, tak tahu? Buat payah. Okey. Ali boleh faham? Ramadan. Oh, malas Ramadan ni seorang ni. Boleh senang ingat. Sebab lepas Ramadan kan raya. Ramadan bulan puasa, berarti Syawal. Okey, apa nak tanya? Saya bagi dah kat kamu apa nama benda ni? Okey, baik. Dah ada. Saya sebut ini semua ada dalam ni. Ada. Saya tak payah tengok dah. Tahu dah.
Bukan abang kata pandai, tapi selalu duduk tengok. Dan benda tu hari-hari kita buat. Baik. Rukun solat. Baik. Apa itu takrif rukun? Baru nak baca sikit, nak bagi baca kira dah. Baik. Buka surat 326. Takrif rukun. Rukun pada bahasa bermaksud tiang, kayu penyokong, unsur utama atau bahagian asas. Rukun maksudnya benda-benda yang wajib. Rukun. Dia dah bagi dah. Rukun solat adalah perkara-perkara yang perlu dilakukan ketika solat dalam bentuk amal hati, iaitu niat. Kemudian pertuturan, rukun qauli. Dan juga dalam perbuatan, iaitu rukun fi'li, khusus. Dan tidak sah solat seseorang jika salah satu daripada rukun diabaikan. Tak baca Fatihah, tak sah solat. Tak rukuk, tak sah solat. Tidak i'tidal, tak sah solat. Tak sujud, terlupa nak sujud, tak sah solat. Rukun wajib. Hak sunat tu, tak baca doa kita, sah tak sah solat? Tak baca surah selain surah Fatihah, lepas surah Fatihah tak baca surah lain, sah tak solat? Sah. Tak baca tasbih 3 rakaat, sah tak solat? Sah. Tak sebut Allahu Akbar selain takbiratul ihram pertama, sah tak solat? Sah. Bagi salam. Ni ajak sembahyang ni penat. Buat abang ngangor sembang ni. Main ni. Hak aku tunjuk ni tak tengok. Tak buat tak buat. Nuh duk rajin sembang. Hak dia jangan duk rajin tak mau tengok tu. Okey. Duduk dipanggil duduk tawarruk, membaca tahiyat akhir. Tahiyat akhir abang nak cakap benda tadi kan? Baik. Bila baca tahiyat akhir. Duduk macam ni boleh sunat. Macam ni boleh sunat. Tak tangan sunat. Genggam tangan satu jari tu sunat. Walaupun dia sunat, dia sunat at-tahiyyatul mubarakatus salawatus thayyibatu lillah. Baik. Ada setengah orang dia mengaji pun tak tahu. Jangan diikut kecuali mengaji. Apa maksud dia betul tu? Agak-agak lah, agak-agak. Pernah ada anak tengok? Tak pernah tengok? Kalau kata apa? Kalau jumpa dia tak kata apa? Hari dia tanya apa saya jawab? Dia menulis perkataan at-tahiyyatul mubarakatus salawat, isyarat lah dia. Takut jadi makruh, takut jadi banyak bergerak jadi banyak. Yang sunatnya hak kita ini, kita jangan membicarakan mazhab-mazhab yang lain selain mazhab Syafi'i. Kita ikut mazhab Syafi'i. Sunatnya ketika mana kita tasyahud atas syahud, kita syahadah, sunat kita angkat. Bila asyhadu an la ilaha illallah, tengok sunat. Bukan saja-saja tu. Apa maksudnya? Kita nak mengesahkan Allah itu cuma as-samad. Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan Allah Taala. Baik. Buat macam ni sunat. Macam ni sunat. Nak tunjuk tu pun tu sunat. Tak jari lagu tu pun tu sunat. Tak bawah lagu tu pun tu sunat. Tak lagu tu pun tu sunat. Jari kita tu. Bukan dia rukun tu sunat. Tak lagu tu saja pun tu. Tak tunjuk pun tu. Tak apa, tak ada masalah. Yang penting baca tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawat sampai habis. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat ke atas keluarga Nabi adalah tu sunat. Sunat lagi sambung dengan selawat Ibrahimiyah. Apa dia? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim
wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu sunat. Sunat. Disunatkan lagi sunat baca doa. Apa-apa doa dalam tahiyat selepas selawat. Nak baca doa apa? Apa-apa doa yang kita nak baca. Doa-doa yang masyhur, doa-doa yang terbaik, sunat. Kau tak mau baca? Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Perkataan Assalamualaikum itu adalah wajib. Memaling ke arah kanan, sunat. Assalamualaikum warahmatullah. Betul? Assalamualaikum warahmatullah. Salam yang kedua adalah sunat. Solat kita habis dah bila kita menyebut hak salam pertama tadi, Assalamualaikum warahmatullah. Betul. Kalau tak ada solat kita tu dah habis dah salam. Tak ada salam yang kedua lagi. Salam yang kedua adalah sunat. Membaling ke arah kiri pun adalah sunat. Membaca doa ketika salam adalah sunat. Solat habis bila? Solat dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang mana diharamkan dia dah boleh buat. Makan hal haram tadi, maka dia dah boleh sebab dia dah boleh salam. Dia dah boleh minum sebab dia dah boleh salam yang kedua adalah sunat. Memaling muka adalah sunat. Menyapu muka tak ada pada nak hilang. Kita dah sapu muka. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita buat betul kan? Ada senang buat, ada senang tak buat kan? Kita dah minta lah sebab solat dah habis lah. Kita duk membicarakan benda-benda yang lepas solat. Yang duk kata hang sabu muka haram, hang tak sabu muka tak haram. Makanlah. Kita dah bergaduh bab tu. Bab yang besarnya ialah solat. Dan akhir dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Baik, sambung. Baik, yang pertama rukun solat ialah niat. Niat ialah qasad, melakukan sesuatu disertakan dengan perbuatan. Maksudnya nak buat apa? Itu niat. Kalau solat zuhur, kita niat solat zuhur. Kalau solat subuh, niat solat subuh. Kalau solat maghrib, niat solat maghrib. Dia bagi lafaz niat tu sunat. Usalli fardhu subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Sunat. Tak ada pun tak apa. Pasal apa ada orang nak sebut begitu? Cuma nak memperingatkan diri sendiri. Kita nak buat apa? Dia faham? Faham lagi? Dia buat berenang patut dah hidup kata Ustaz dia, Ustaz. Tahu Ustaz. Baik. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Dia kata berdiri bagi yang mampu. Masa berdiri? Berdiri betul ialah berdiri dada menghadap ke arah kiblat. Baik, betul kiblat. Walaupun dia kira dulu. Okey, dada tak payah belum?
Hatta sekalipun dia nak rokok, dia nak akidah, dia nak bangun dari sujud, dada kena maintain. Darah ke? Baik. Bila tidak mampu, maka sebab tu kita melihat hari ini yang duduk atas kursi, hak duduk atas wheelchair ialah orang yang tak mampu. Bila dia mampu, maka dia kena diri balik. Dia main-main nak sembahyang, dia tak mampu berdiri lama. Allahu Akbar. Bila dia rasa sakit tu lah, maka dia boleh duduk. Dia harus jaga duduk. Dia rasa okey dah, pinjang yang hak sulit tadi dah okey dah, maka dia kena berdiri balik. Jangan dia duduk sampai dia selesa. Tak sakit pun dia duduk. Sebab macam ni. Ni main-main nak sembahyang, main elok berjalan nak sembahyang. Masuk nak sembahyang. Allahu Akbar. Sorry ya. Dia berjalan, dia boleh gerak, maka dia kena berdiri dulu. Lepas dia takbir baru dia duduk. Okey, baik, kita akan rehat lepas ni. Lepas tu scan tu, aku nak tengok semua. Aku scan tu. Saya aku masuk pula, aku tengok tak ada muka tu, boleh kat aku esok tawan. Okey, saya bagi masa rehat. Baik, aku nampak 2 kali tu. Kau boleh nak rehat 2 jam tak ni? Mai. Sekarang 4 jam aku pergi, mai. Aku pun 2 kali, dia kunai mantap di hospital. Rehat pun. Okay, saya bagi masa kat kamu 30 minit. Boleh 30 minit, cukup. Macam banyak sangat. Cukup. Sikit sangat. Cukup. 30 minit lah. 9.45 9.50 pukul 10.20 tepat 10.20 dah ada di sini. Kita akan buat kumpulan. Kamu akan berada bersama dengan Pesinya di kalangan guru-guru kita yang kita yakin mereka adalah sama macam ayah kita, mak kita. Mereka solat, kita yakin sempurna. Cuma kita nak menambah ni nilai, nak memperelokkan solat kita. Takut ada perbuatan kita yang tersasul, yang tak pernah betul, bacaan kita yang tak pernah betul. Mereka akan memperbetulkan bacaan. Boleh faham? Okey, baik, bangun semua.